Seorang remaja lelaki ditemui lemas di Tasik Dayang Bunting, Langkawi. Mangsa yang bersama 3 rakannya ditemui lemas sewaktu berenang di tasik berkenaan. Kedah merupakan sebuah negeri yang berada di dalam Malaysia. Dan Kedah mempunyai daerah-daerah. Antaranya adalah daerah Langkawi. Langkawi merupakan satu kepulauan di negeri Kedah yang mempunyai 99 buah pulau. Dan salah satu pulau iaitu Pulau Dayang Bunting yang akan dikaji serta mempunyai pelbagai kisah yang legendaris. Di Pulau Dayang Bunting terdapat sebuah tasik yang bernama Tasik Dayang Bunting. Tasik ini juga dikenali sebagai tasik mengandung. Hal ini adalah kerana tasik ini dipercaya mempunyai kuasa mistis yang dapat menyuburkan para perempuan yang sukar untuk mengandung dan sukar untuk mendapatkan anak. Mengikut kisah orang lama, dipercayakan bahawa ada sebuah dewi yang turun daripada langit yang bernama Mambang Sari. Mambang Sari ini telah berkahwin dengan seorang lelaki manusia, dan selepas kematian anaknya, dewi ini memberkati air tasik ini untuk perempuan-perempuan yang sukar untuk mendapatkan anak dan mempunyai masalah kesuburan. Dan jangan lupa, tasik ini juga mempunyai bukit bukau yang seakan-akan orang mengandung. Bagi mengetahui ini adalah fakta ataupun mitos, saya akan melakukan kajian ke Pulau Langkawi bagi mengkaji tentang interaksi dan kepercayaan masyarakat setempat terhadap Pulau Dayang Bunting. Untuk meneruskan eksplorasi saya ke Pulau Langkawi, saya telah meminta tolong kepada rakan baik saya sendiri, iaitu Muhammad Anik Haikal bin Muhammad Nazri yang merupakan orang asli Langkawi. Dia telah menguruskan segala penginapan, kenderaan dan urusan saya untuk ke Pulau Dayang Bunting. Selepas 2 jam perjalanan, kami tiba di Pulau Langkawi. Kami bergerak ke destinasi penginapan kami untuk berehat dan meneruskan kajian tentang Pulau Dayang Bunting pada keesokan harinya. Pada mulanya, kami telah berurusan dengan bapa saudara Anik yang mempunyai bot untuk membawa kami ke Pulau Dayang Bunting. Malangnya pada hari tersebut, bapa saudaranya berada di kawasan luar Langkawi. Jadi, kami mengambil inisiatif untuk mengambil pakej ke Pulau Dayang Bunting selama sejam lebih. Okey, kita sekarang di Pantai Tenang. Kita akan pergi ke hotel itu untuk ambil bot ke Pulau Dayang Bunting. Berkat daripada semangat untuk meneruskan projek ini, saya telah berjaya untuk mendapatkan bot ke Pulau Dayang Bunting. Untuk ke Pulau Dayang Bunting, kita akan menaiki bot. Perjalanan berapa minit saya tak tahu sebab ini adalah first experience saya ke Pulau Dayang Bunting. Jadi dikatakan pulau ini agak jauh daripada lokasi di sini. Tak kira saya di sini adalah Pekan Kuah, dan kira-kira perjalanan berapa kita takkan tahu, dan kita akan menaiki bot-bot tersebut. Ini merupakan sosok yang nampak seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Kita nampak di sana bahagian kepala, payudara dan perut yang mengandung, yang dikata dalam keadaan yang sedang tidur. Kita telah tiba di Pulau Dayang Bunting. Kita akan melihat
tasik yang dikatakan mempunyai kuasa mistis yang berada di Pulau Dayang Bunting. Okey, setibanya kita di Pulau Dayang Bunting, kita ingin mengkaji bahawa misteri Mambang Sari, iaitu puteri kayangan daripada Dayang Bunting, adakah ia mistos ataupun kisah sebenar? Let's go. Pulau Dayang Bunting bukan sekadar menjadi pulau untuk pusat pelancongan, tetapi telah diiktiraf sebagai Geoforest Park. Untuk ke tasik Dayang Bunting, kita perlu menaiki tangga sehinggalah ke tasik tersebut lah. So, amat memenatkan. Tangga banyak lagi. Let's go! Saya telah bertemu dengan seorang responden asli orang sini. Dan macam mana? Cik Bro. Okey, sihat? Dah makan? Okey, terima kasih. Jadi, kita menaiki tangga. Sekarang kita menuruni tangga untuk ke tasik Dayang Bunting yang berada di situ. Kita dapat lihat. Jadi kita akan turun. Agak penat. Naik turun tangga. Akhirnya kita telah tiba di tasik Dayang Bunting. Daripada pembacaan saya, ada mengatakan bahawa bukit bukau di sini berupa seperti orang yang sedang mengandung. Dan air di sini dikatakan mempunyai kuasa mistis daripada Mambang Sari kerana beliau telah memberkati tasik ini. Adakah benda itu benar? Okey, Assalamualaikum Abang. Salam. Boleh Abang perkenalkan diri dengan umur? Okey, nama saya Haji Mustaqim bin Abdul Halim. Saya kerja di Tasik Dayang Bunting, umur saya 23 tahun. Dah berapa lama Abang ajar ini? Dah kat 2 tahun dah. First soalan saya nak tanya Abang, apakah jenis pekerjaan yang dipegang oleh masyarakat dekat Pulau Dayang Bunting ni? Okey, Tasik Dayang Bunting ni dia terkenal dengan ayak dia. Biasanya orang di percaya yang ayak ni boleh mengandungkan wanita yang dah berkahwin lah. Sesiapa yang berikhtiar nak ada anak tu boleh try minum ayak ni lah. Jadi dah ramai ke orang yang mai untuk cuba sendiri ayak ni? Tahu saya ramai jugalah sebab setiap kali kadang-kadang saya di kaunter bawah sana. So ada juga guest yang tanya pasal air ni, nak minta air sikit boleh je. Jadi yang orang kata tentang kesuburan wanita ni, minum ataupun just mandi boleh juga? Dia kena minum sebab itu ada profesor datang, dia dah kaji sendiri air ni. Dia cakap air ni tinggi kali, so badan kita penuh asid. So tu yang membuatkan tak dapat anak macam tu. So minum air kali ni dia akan naturalkan badan kita, rahim kita lah untuk perempuan. So maybe boleh lah ikhtiar lah. Generasi muda sekarang apakah menerima tentang pekerjaan sosial dekat sini? Maksud saya, orang percaya tak bahawa kat sini anaknya boleh mengandung? Boleh. Kebanyakan dekat sini tua muda still akan tanya juga boleh minum tak air ni, boleh sihat ke, tak bawa keburukan untuk badan ke. Boleh lah. So untuk dewasa, untuk orang tua pun boleh. Orang salah, orang still boleh terima. Jadi sebenarnya abang pun tahu kisah ni daripada mana? Saya dengar daripada orang tua-tua, lepas tu daripada company sendiri lah. Ada yang cakap. Soalan yang terakhir saya nak tanya abang, katanya abang kerja dalam sektor pelancongan. Ya. Okey. Adakah sektor pelancongan memperkenalkan kita panggil sebagai pencerahan tentang Pulau Dayang Bunting ni pada orang ramai untuk yang pelancongan, dan bila cakap tentang pelancongan kita akan terikat dengan ekonomi? Basically untuk dua-dua sekali lah. Pelancongan of course untuk nak kahwin kita nak tarik pelancongan baik-baik. Dalam masa yang sama kita nak perkenalkan tasik kita ni yang banyak sejarah. Saya Mat Teja dengan Mambang Sari tu sebuah sedikit dia boleh tahu lah sejarah pasal tasik ni, dan boleh masuk income untuk negara kita lah. Saya nak tanya sikit pasal Mambang Sari sebab
dalam pencerahan tadi saya ada membaca tentang Mama Sari. Mama Sari ni dikatakan puteri yang turun daripada langit. Betul. Adakah dan berkahwin dengan Mak Teja. Betul. Dan anak dia mati dalam keadaan yang mana yang orang percaya tu? Sebab dikatakan anak dia mati di sini dan beliau memberkati ayah ni. Anak Mak Teja dengan Mambang Sari ni dia mati dalam penyakit yang misteri. Tak tahu sakit apa sebab dia kahwin pun bukan atas percintaan yang betul-betul. Sebab dia Mak Teja ni dia gunakan boleh kata ilmu hitam jugalah untuk nak dapat Mambang Sari ni. So anak dia pun macam tak restu lah, tak dapat restu yang betul. Anak dia pun tu macam mendapat penyakit tu hukuman daripada Mak salah. Teja tu. Betul, Mak Teja, salah Mak Teja tu. Okay, terima kasih Mak. Baik. Okey, jadi kita sendiri telah mendengarkan kisah daripada perkahwinan Mak Teja dan Mambang Sari. Jadi seperti yang dikatakan oleh abang tadi bahawa perkahwinan mereka merupakan perkahwinan yang tidak berkat kerana menggunakan ilmu hitam. Jadi anak daripada perkahwinan tersebut mendapat penyakit misteri dan Mambang Sari memberkati air tasik ini. Diperkatakan tasik ini mempunyai air yang mempunyai kuasa mistis untuk menyuburkan para wanita. Jadi saya akan mengambil air tasik ini dan membawa dia ke gelas. Okey, daripada analisis antropologi yang dapat saya simpulkan bahawa kita boleh mempercayai bahawa tasik ini mempunyai kuasa mistis dan tasik ini mempunyai kisah-kisah yang menarik mengenai Mambang Sari dan Mak Teja. Tetapi seperti mana yang dikatakan oleh abang tadi, air di tasik ini mempunyai kandungan alkali yang tinggi dan baik untuk badan. Adakah itu yang akan menjadikan perdebatan dan kisah-kisah ini menjadi terkubur ataupun kisah ini akan dikekalkan oleh masyarakat sekarang? Sekian, terima kasih.